Sambal goreng Jawa ni ada macam-macam version tapi ini adalah version Nina. Senang dia cara nak buatnya. Jom kita start. Ini adalah bahan-bahannya. Mula-mula sekali gorengkanlah kentang ni, tahu dan juga tempe. Lepas tu kita ketepikan. Selepas tu tumiskanlah bawang putih ni, bawang merah ni. Lepas tu Nina gunakan udang kering kat sini dan juga cili kisar ni. Okey, semua ni kita hiris je. Lepas tu tunggu sampai dia agak menggaring. Okey, lepas tu kita masukkan garam dan juga perasa termasuk asam jawa tau. Jangan lupa Biasa sebelum Nina letak kicap, Nina akan letak air sikit lah supaya Nina tak nak dia burn Lepas tu kita gaul rata macam ni. Okey, lepas tu barulah masukkan kacang panjang, suhun dan juga tahu kering ni kita bagi dia merata dulu. Barulah kita gaul dengan bahan-bahan yang kita dah siap goreng bersama dengan sedikit lada keringnya yang kita dah siap gunting kecil-kecil. Lepas tu gaul rata dan siap sambal goreng Jawa ni. Ya Allah, makan nasi putih je pun sedap. Ratah macam tu je pun dah sedap. Itu saja untuk kali ni. Bye-bye.